Yayasan Sukarelawan Siswa mendidik alumni tentang kesediaan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Sepanjang tahun ini, pelbagai program telah dilaksanakan. Setiap satunya membina jiwa pemimpin melalui sukarelawan. Kami belajar bukan dengan arahan, tetapi dengan tindakan. Belajar untuk faham erti tanggungjawab dan erti kebersamaan. Perbezaan bahasa mengajar erti kesabaran dalam komunikasi. Di lapangan, kami sedar kekuatan sebenar lahir ketika kita tidak menyerah, walau dalam keadaan yang sukar sekalipun. Menjadi sukarelawan di kawasan yang mencabar bukanlah sesuatu yang mudah. Pelbagai tekangan, halangan, dan juga tomahan. Namun, disitulah kami belajar erti bersabar, erti hormat, dan kasih sayang dalam satu pasukan. Setiap sentuhan, setiap senyuman, setiap penghargaan menjadi bukti bahawa usaha kecil ini mampu memberi kesan besar dan berpanjangan. Memberi manfaat kepada pelbagai latar belakang masyarakat sehingga dapat menginspirasi untuk terus menyumbang bakti. Inilah kami bersama melangkah, bersama berbakti dan bersama meninggalkan kesan yang akan dikenang sepanjang hayat.